Alhamdulillah, syukur hari ni kita dah jual 2 unit untuk QJ ATX 250. Nampak? Okey, warna hitam orange satu dah sold dan juga warna silver gold pun dah sold. Okey, Mia ada cerita sikit kenapa orang masih lagi mencari QJ ATX 250 walaupun dia baru je launching dah sold dah kita. Nampak? Baru je launching lagi sekali dah sold secepatnya. Jom kita tengok apa yang menyebabkan orang nak ambil motor ni. Let's go. Ke depan kalau kita tengok windshield dia boleh adjust lah. Okey, untuk windshield ni bagi Adli dia tak berapa proper sangat lah. Patut dia buatlah panjang. Okey. Kalau dia datang dengan dark smoke ni lagi cantik. Okey, so datang macam biasa untuk bahagian depan datang sekali dengan dashcam. Okey. Dashcam untuk bahagian depan dah siap sekali dengan crash bar, spotlight pun dah ada sekali. Okey, untuk yang Ford ni dipakai telescopic fog. Tengok dia punya rim macam mana dia pakai. Rim DD mat. Okey, single disc. Untuk tayar dia 110 untuk bahagian depan dah memang komplit sekali dengan ABS 2 channel. Kita tengok dari segi side tepi dia, yang ni memang komplit habis, compact habis, memang cantik. Okey, lepas tu dari segi tepi dia kau tengok exhaust dia macam mana rupa dia. Biasa kalau untuk skuter exhaust dia pendek sikit, ketok je kan. Yang ni exhaust dia macam mana? Memang besar mat, dah macam adventure punya. Sebab ini pun memang dah adventure punya motor betul. So untuk ketinggian motor ni dalam 780 mm, okey, berat dia dalam 161 ke 164 macam itulah kalau termasuk dengan box dia. Okey, ini Adli 168. Bagi Adli lah dia agak tinggi sikit. Sebab adventure ni memang jenis tinggi bang. Tengok. Adli punya ni agak jengkit sikit lah. Adli nak review detail sebab ada customer yang dah low off-road, dia tengok rupanya tinggi motor ni. So Adli beritahu awal 780 mm ketinggian motor ni. Berat dalam 161 ke 164. Adli tinggi 168. Ni agak jengkit sikit lah. Okey, tapi itulah dia adventure. Sebenarnya Adli lagi suka motor yang tinggi. Senang kita nak redah tak? Okey. Tank dia dalam 12.5 liter. Bagi Adli agak besar juga untuk 250 dengan harga dia macam tu. Alright, so untuk bahagian belakang ni memang dia dah siap sekali dengan top box dia dah. Okay, antara 250cc Adli rasa QJ lah antara motor yang bagi sekali dengan free gift top box dia. Nampak berbaloi tak berbaloi? Untuk motor ni pun dah disediakan sekali dengan 2 kompartmen. Siap ada sekali dengan USB charging port macam biasa. Memang dia bagi kau-kaunya memudahkan untuk korang. Okey, untuk bahagian seat bawah dia boleh muatkan untuk 1 biji helmet. Ada ruangan lagi untuk bahagian atas ni. Okey, ada toast lagi macam biasa. Untuk seat ini dia agak rata sikit lah. Okey, setengah motor lain tu ada stand back kan. Okey, harga body untuk motor ni 13,988 sahaja untuk model QJ ATS 250X ni tau. Okey, buat masa ni ada full spec punya. Kalau nak extended tu dalam 12 lebih saja untuk harga body dia. Okey, tak ada masalah. Sekarang ni kita ready stock untuk semua color QJ ATS 250X. Okey, so untuk engine dia, Adi nak beritahu, okey, dia menghasilkan horsepower dalam 25 horsepower dan juga dengan 24 Nm tau. Untuk dia punya tank dia dalam 12.5 liter. Bolehlah untuk korang nak pergi dalam 300 km, 280 km macam tu kan. Berbaloi lah dengan harga macam tu, betul tak? Okey. So untuk motor ni, okey, sekarang kita dah ready stock semua color. Kalau korang berminat dengan model yang ditunjukkan ni, korang boleh PM terus Adli. Okey, lagi senang. Yang paling penting jangan PM kat inbox tau. PM terus Adli. Alright.